Yang buat tu kedai terkenal lagi. Dia kata okey, dashcam tak boleh pasang lah, itulah inilah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada W Moto RT3 yang saya pernah pasang crash bar dan spotlight. Okey, spotlight, crash bar dan spotlight Feature Eye X80. Okey, so macam saya bagi tahu hari tu, okey, customer ni dia kena kerja outstation dan dia kena pergi China dan barang-barang dia ni tak sempat sampai. Okey, customer pun dah balik dan hari ni kita buat sama untuk buat pemasangan handlebar. Okey, handlebar untuk RT3 ni. Okey, so kalau kata handlebar ni dia banyak part dah nak kena beli. Okey, tak silap saya harga dia dalam 2 lebih. Okey, one set dia datang. Okey, itu satu. Dan okey, customer ni dia ada cinggi. Okey, cuma dia tak pasang kamera depan belakang. Dan hari ni dia nak pasang kamera tu. Okey, itu satu lagi kerja. Okey, so ketiga dia nak pasang handle guard. Okey, handle guard kiri kanan, barang tu dah ada. Lepas tu yang lain-lain tu biasa-biasa je lah. Pelapik ni, crash bar. Okey, lepas tu lapik kaki. Okey, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan aksesori yang customer ni request untuk pasang. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang crossbar dekat RT3 ni. Okey, lepas tu kita dah pasang footpad apa benda tadi. Lepas tu kita dah pasang dashcam dekat cinggi ni. Lepas tu kita dah pasang apa orang kata? Handle guard. Okey, handle guard dekat RT3 ni. Okey. So dia nampak lagi ganas Okey. Okey, so okey, macam yang kita tahu, dekat RT3 ni dia dah memang ada dashcam. Tapi apa masalah dia adalah bila kita nak download, ambil masa yang lama dan motor nak kena sentiasa on lah. Dan saya nak bagi tahu, yang pasang cigi ni dulu, navigator GPS, navigator cigi ni dulu pasang dekat sini. Kalau tengok video sebelum ni, okey, ataupun yang tadi ada skrin dekat sini. Okey, yang buat tu kedai terkenal lagi. Dia kata okey, dashcam tak boleh pasang lah, itulah inilah. Okey, jadi saya nak bagi tahu, brand cinggi ni harga dia 1,500. Okey, dan benda ni universal. Okey, tak mungkin tak boleh pasang. Okey, tak mungkin tak boleh pasang. Itu yang penting saya nak bagi tahu. Okey, jadi dekat motor ni dia ada 2 set kamera. Okey, jadi dia ada 4 biji kamera lah. Itu yang anda kena tahu lah. Okey, so dekat kamera masing-masing, untuk kamera yang motor ni pun dia ada kelebihan dia, dan untuk kamera cinggi pun ada kelebihan dia. Tapi kalau ikut kita tengok, kelebihan yang menang kamera cinggi lah. Okey, kamera cinggi ni lebih clear, lebih terang. Aksesori dekat motor ni kebanyakannya customer ni beli dan dia pasang dengan saya. Dia panggil saya pasang. Dia panggil saya datang ke Bukit Jalil ni untuk pasang. So nampak kalau panggil orang yang betul, InsyaAllah boleh pasang punya. Okey, pemasangan dengan saya mengikut spesifikasi. Okey, saya dah berpengalaman lama dah untuk pemasangan macam-macam lah. Tadilah nak kata pakar, tapi saya berpengalaman pasang macam-macam aksesori. Okey, tapi kalau saya kata tak boleh, InsyaAllah tak boleh. Kebiasaannya tak boleh. Dan bila customer cuba juga nak kata boleh, kebanyakannya buang masa saya. Okey, saya mana nak cerita sebenarnya benda-benda je ni. Saya kalau saya kata tak boleh itu belum cerita pandai-pandai nak convert bagai semua kan. Dan buang masa saya. Sampai 2-3 jam setakat ambil 100, buang masa lah. Okey, so saya tunjukkan sedikit. Okey, dan saya tunjukkan sedikit. Ada lagi satu. Kita tukar. Okey, kita tukar switch spotlight feature eye ni dekat sini. Nampak Anda nampak ada lagi tune. Sebelum ni kat sini temporary dengan skrin ni kan. Jadi saya cakap kat tuan motor, lebih baik di sini. Okey, bila kita tekan dekat sini, nampak? So tangan boleh capai. Untuk spotlight single mode memang senang capai. Okey, kalau untuk facial saja dia macam ke dalam sikit. Itu yang nampak Okey, itu satu. Okey, jadi anda boleh lihat skrin cigi ni dah pun keluar. Okey, so kita keluarkan dia, stop. Kita pergi ke home. Ini dia terus connect dengan handphone customer. Okey, so sekarang kita masuk dekat cigi punya ni, skrin punya ni. Jadi kita tengok skrin dia. Okey, kita tengok video dia. Memang clear memang clear kau punya. Okey, dan kita tengok ni pula. Okey, so harga dia 1,500 macam saya bagi tahu. Harga dia 1,500, tak mungkin tak boleh pasang. Dan benda ni universal. Okey, jadi pemasangan tu mestilah dengan betul. Bukannya main pasang je satu. Okey, sebab customer saya Chinese, dia kata itu kedai mau senang kerja. Okey, kerja susah tak nak. Okey, jadi customer pun dengan saya, dia kata letak saja harga berapa. Jadi saya pun buatlah, sebab benda ni ambil masa yang lama, jadi saya letakkan harga saya lah. Okey, macam apa-apa pemasangan pun, kalau kata customer setuju, saya akan buat. Okey, dan lagi satu, pemasangan dengan saya satu barang satu upah, bukan 10 barang satu upah lah. Okey, so saya tunjukkan sikit spotlight dia. Okey, saya tunjukkan sekali lagi untuk feature eye ni. Okey, saya nak bagi tahu dalam video ni, untuk
Untuk pengetahuan anda, saya adalah pengedar sah dan membuat pemasangan untuk spotlight VCI ni. Okey, jadi kepada anda di sana yang kata berminat nak beli spotlight VCI, okey, boleh cari saya untuk beli dan buat pemasangan. Okey, jika berlaku apa-apa masalah yang anda saya, boleh claim terus dengan saya. Okey, tak perlu pergi ke kedai ke apa, terus datang ke saya. Okey, yang macam upah ke apa itu kita akan cerita kemudian lah. Tapi cuma saya bagi tahu untuk VCI ni saya adalah pengedar lah dan buat pemasangan yang sah. Saya bagi tahu sedikit, kalau kata spotlight tu rosak ke, okey, benda ni electrical kan. Okey, benda ni electrical. Kalau dia keluar 10, kemungkinan ada satu akan ada problem. Okey, kalau andai katalah rosak, anda terus claim dengan saya. Tapi yang beli dengan saya dan buat pemasangan dengan saya lah. Okey, kalau kata beli di online atau beli di kedai, itu anda kena claim dengan kedai. Okey. So dekat sini saya ambil kesempatan lah untuk bagi tahu yang saya adalah pengedar dan buat pemasangan sah untuk brand VCI. So itu saja kepada anda di sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan elektrikal yang mengikut spesifikasi, boleh terus call atau WhatsApp saya dekat nombor yang tertera ni. Okey. So macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi current. Okey. So itu saja. Boleh kontak saya dekat nombor yang tertera ni. Okey. Ciao.